Berikut, dipersilakan yang berhormat Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Ketua, pertama saya ucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan membahaskan RUU Akta Pengangkutan Jalan Pidaan 2026. Saya menyatakan sokongan terhadap pidaan ini. Yang pertama ini berkait dengan gejala lumah haram yang sangat membimbangkan kita kerana melibatkan remaja seawal umur usia 13 tahun, di mana majoriti ibu bapa langsung tidak menyedari aktiviti berisiko anak-anak mereka. Yang kedua, isu pengubahsuaian dan cadangan perlepusan. Faktor taksub dan minat ekstrem menyebabkan ada remaja yang sanggup mengeluarkan habiskan wang berpuluh ribu ringgit untuk mengubahsuai motosikal mereka. Bagi mematahkan terus rantaian modal mereka, Stew mencadangkan agar kerajaan menggubal klausa untuk melupuskan atau memusnahkan terus motosikal yang diubahsuai secara ekstrem ini. Soalan saya, sejauh manakah peguat kekuasaan tegas ke atas bengkel yang dikesan mengubah suai motosikal untuk rumah haram ini? Apakah bentuk kerjasama konkret bersama KPDN bagi mengekang penjualan komponen tidak mengikut spesifikasi seperti exhaust pipe dan tayar sotong? Berkait dengan Seksyen 24A ini, elemen pertaruhan bermodal ratusan ribu ringgit menjadi daya tarik utama golongan belia. Sejauh manakah kementerian akan mengenakan tindakan tegas terhadap pihak penganjur bagi menangani gejala ini sehingga ke akar umbi? Pidaan Seksyen 72-4 dan G-GG menyentuh pidaan ini yang memberi kuasa kepada PBT untuk mengalih dan menahan kenderaan melanggar peraturan parking atas risiko pemilik serta mengenakan fee berkaitan. Soalan saya, adakah risiko kerosakan semasa proses penundaan ini diletakkan 100% di atas bahu pemilik kenderaan? Yang kedua, adakah pelaksanaan undang-undang ini merangkumi isu kenderaan lama atau buruk yang tersadai lama sehingga memonopoli petak parking dan mencetuskan masalah kekurangan parking yang kritikal? Yang ketiga, adakah kategori kenderaan yang parking merata-rata di kawasan perumahan sehingga halang laluan keluar masuk termasuk dalam pidaan ini? Sejauh manakah keupayaan logistik PBT adalah seragam dan mencukupi di seluruh negara untuk melaksanakan tindakan pengalihan ini? Di mana utama, rakyat terpaksa parking di bahu jalan akibat fasiliti yang sangat terhad, terutama di hospital awam dan klinik kesihatan. Apakah bentuk kerjasama rentas kementerian bersama KKM dan KPKT untuk menyediakan ruang parking alternatif, termasuk pembinaan parking bertingkat sebelum penguatkuasaan penuh dimulakan? Pidaan Seksyen 110B. Pengenalan seksyen ini menjenayahkan perbuatan mengekori kenderaan penguat kuasa dan menyebarkan maklumat operasi demi mengekang ancaman tontu. Bagaimana agensi penguasaan seperti JPJ membuktikan elemen niat jenayah tontu yang mengekori rapat kenderaan operasi tanpa sebarang konfrontasi fizikal? Kegiatan tontu sangat kritikal kerana melindungi sindiket lori hantu dan lori lebih muatan pasir haram atau balak yang menjejaskan nyawa pengguna jalan raya. Undang-undang yang ketat tidak bermakna jika wujud isu ketirisan maklumat dalaman akibat musuh dalam selimut yang membocorkan operasi demi imbuhan. Mendesak kementerian menyegerakan perututan kelengkapan anggota penguasa di lapangan. Bagaimana kementerian menjamin Seksyen 110B tidak terjebak dalam penguatkuasaan terpilih yang sekadar menangkap tonton jalan bergaji kecil tetapi jurun kata dan pegawai dalaman terlepas? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stew. Selanjutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada Bukit Bendera. Jadi izinkan saya memulakan dengan satu gambaran. Ada seorang pegawai penguatkuasa yang setiap malam mencium dahi anaknya sebelum keluar bertugas, tanpa tahu sama ada dia akan pulang bukan kerana peluru penjenayah tetapi kerana sebatang besi, penumbuk
dan juga sekumpulan tonto yang menantinya di sekatan jalan raya. Maka Bukit Bendera bangun untuk menyokong rang undang-undang ini. Saya merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Perpaduan dan juga Menteri Pengangkutan kerana akhirnya kita berani bertindak. Selama ini penguat kuasa terpaksa menunggu kemalangan, menunggu darah, menunggukan mayat, barulah sesuatu tindakan boleh didakwa sebagai pemanduan yang berbahaya. Jadi Seksyen 42A yang baru mengubal keadaan ini. Perbuatan pelumba haram itu sendiri memang dah jadi satu kesalahan. Kita tidak perlu lagi menunggu seorang anak muda pulang ke pangkuan ibunya di dalam keranda sebelum undang-undang bertindak. Namun marilah kita jujur, undang-undang semata tidak akan memadamkan budaya ini. Jadi anak-anak muda ni juga anak Malaysia. Beri mereka litar yang sah, ruang yang selamat supaya kita bukan sekadar menghukum tetapi menyelamatkan mereka. Jadi Datuk Speaker, izinkan saya bercakap tentang mereka yang bersembunyi di sebalik tadbir, iaitu tonto. Di koridor perindustrian seperti seberang Perai, sindikat ini mengintip pergerakan pegawai JPJ, memberi isyarat kepada lori yang membawa muatan berlebihan dan juga memastikan lori-lori berbahaya itu terus melulu di jalan raya sama ada dilalui anak-anak kita di sekolah. Jadi apabila lori itu hilang brek di selekoh, yang terkorban bukan tonto. Yang terkorban adalah keluarga yang tidak bersalah di hadapannya. Jadi pelindung itu dijadikan buruan dan penjenayah pula dilindungi. Maka Seksyen 110B ia menjadikan perbuatan itu satu kesalahan yang boleh tangkap. Dan di sini saya sokong dengan sepenuhnya. Dan kepada... Okey, Bendera, boleh sikit. Ya, silakan. Okay. Kenaan dengan berlumba tadi yang Bukit Bendera kan. Sebenarnya bagi anak-anak yang naik motor untuk berlumba ni, mereka sebenarnya tak syok kalau berlumba di tempat trek yang diberi. Tapi dia lebih selesa untuk berlumba di laluan awam ini, di jalan raya, di lebuh raya dan sebagainya. Jadi kalau kita ketatkan pun, mereka akan juga menggunakan laluan yang salah, yang illegal itu dilaksanakan oleh mereka. Jadi macam mana kita nak bawa mereka ni ya pada keadaan yang lebih selamat supaya mereka benar-benar dapat mengelakkan kemalangan-kemalangan yang terjadi selepas itu. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi syok ke tidak, ia adalah satu isu keselamatan ya, keselamatan. Dan insya-Allah saya rasa dengan didikan dan juga penguatkuasaan anak-anak berikut boleh ya dapat fahami bahawa keselamatan itu adalah lebih penting. Jadi apa-apa pun ya semangat nak berlumba dan sebagainya boleh disalurkan dengan izin channel yang sah. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, kepada setiap pegawai yang diserang, diugut ataupun dicederakan kerana menjalankan tugas, Dewan ini berdiri bersama tuan-tuan dan puan-puan. Pegawai kita bukan meminta simpati. Mereka hanya mahu menjalankan tugas dan pulang ke rumah dengan selamat. Namun justru kerana saya mahu undang-undang ini berjaya, izinkan saya mengesah kerajaan saya sendiri. Iaitu Seksyen 110B-1-C yang menyentuh perbuatan menyebarkan maklumat mengenai aktiviti pegawai. Pada pandangan saya masih lagi terluas. Jadi niatnya jelas adalah untuk mengekang tonto. Tapi sebagaimana ia ditulis, ia berisiko untuk menjerat rakyat biasa yang merakam sekatan jalan raya ataupun wartawan yang menjalankan tugas ataupun seorang ibu yang memberi amaran dalam kumpulan WhatsApp kampungnya. Jadi ketulusan bukan jenayah. Maka saya ingin mengesah supaya ayat ini diperkukuhkan lagi, sasarkan dengan tepat kepada sindiket. Tuan Yang Di-Pertua, kompaun turut dinaikkan daripada RM300 kepada RM500. Jadi penghalang mesti menggigit supaya mereka yang melulu bukan menekan mereka dengan miskin. Jadi fikirkanlah ya seorang penghantar makanan di Georgetown yang menunggang motosikal demi mencari RM100 sehari. Saya mengalu-alukan tempoh peralihan selama 2 tahun. Tetapi saya juga mengesah agar prinsipnya diperjelaskan. Jadi kenaikan ini mesti menyasarkan kesalahan yang serius dan berulang. Bukan bergantung semata-mata kepada budi bicara. Jadi RUU ini juga membawa kita ke era digital, iaitu lesen memandu dan cukai jalan kini diiktiraf dalam MyJPJ menerusi Seksyen 20. Saya alu-alukan langkah ini. Tetapi Datuk Speaker,
Mulai 1 Mei, satu-satunya pintu masuk ke MyJPG adalah My Digital ID. Maka untuk memegang lesen yang sah di sisi undang-undang, rakyat mesti terlebih dahulu mendaftarkan My Digital ID, kata laluan dan sebagainya. Bagi kita di Dewan ini mungkin mudah, tetapi bagi seorang warga mas di Padang Tembak ataupun seorang nelayan di Teluk Bahang yang tak pernah menggunakan telefon pintar, ini bukan kemudahan tetapi merupakan satu tembok. Dan di bawah Seksyen 118, sesuatu saman boleh disifatkan sebagai telah disampaikan sebaik sahaja dimasuki telefon. Walaupun pemiliknya tidak pernah melihat saman tersebut. Maka saya menggesa, jadikan digital sebagai pilihan, bukan paksaan. Jadi kekalkan saluran di kaunter di atas kertas supaya tiada rakyat yang terpinggir kerana mereka belum lagi celik digital. Tuan Yang di-Pertua, undang-undang yang paling tegas sekali tidak bermakna jika dikuatkuasakan secara memilih, iaitu denda tinggi di atas kertas tetapi longgar di atas jalan. Ia bukan keadilan dan kita tidak mahu ia diibaratkan sebagai satu lakonan dan rakyat pun dah penat. Jadi kuatkuasaan undang-undang ini patutnya dilakukan dengan adil, telus dan tanpa pilih kasih. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menagih satu lagi janji. Menteri telah menyatakan bahawa fasa seterusnya akan membawa mekanisme pampasan untuk mangsa pemandu mabuk, pemandu di bawah pengaruh dadah dan juga pemandu yang melulu. Saya ingin tegaskan bahawa mangsa ini tidak boleh dibiarkan menanggung derita sendirian. Keadilan bukan hanya menghukum pesalah tetapi memastikan bahawa mangsa dan keluarga mereka tidak ditinggalkan selepas tragedi berlaku. Saya menagih janji itu bukan esok dan bukan bila-bila masa. Kerana setiap minggu kita lenggahkan ada keluarga yang menanggung kos hospital, kehilangan pencari nafkah ataupun kehilangan seorang anak bersendirian. Mereka tidak meminta belas kasihan Dewan ini. Mereka hanya menuntut keadilan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, undang-undang yang baik bukan sahaja undang-undang yang paling keras. Ya, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang paling adil. Adil kepada anak-anak muda kita yang masih boleh diselamatkan. Adil kepada pegawai penguatkuasa yang ingin pulang dengan selamat kepada keluarganya. Adil kepada penghantar makanan yang menunggang motosikal pada tengah malam. Adil kepada keluarga mangsa yang selama ini menanggung derita sendirian. Jadi luluskanlah undang-undang ini supaya pegawai yang mencium dahi anaknya sebelum bertugas malam tadi dapat pulang untuk menemui anaknya keesokan pagi. Jadi dengan ini, Bukit Bendera mohon menyokong. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera.